What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni aku akan review barang-barang yang ada lagi dekat bengkel aku. So nak tahu barang apa? Jom ke sana guys. Okay guys, so ni dia barang-barang yang ada dekat bengkel aku lagi, barang-barang Wira. So hari ni aku nak buat jualan clear bengkel. Okay. Untuk video kali ni aku letak harga siap-siap. Mana yang berminat nak beli barang-barang Wira, korang boleh screenshot, lepas tu boleh WhatsApp aku lah. Siapa cepat dia dapat. Okay. First kali aku nak review barang-barang besar dululah. Barang-barang besar kat sini, first kali engine lah. Engine ni dia punya spek, crank wajar, piston wajar, top set semua baru, metal head gasket 1.5 mm. Baru siap overhaul. Baru jalan beberapa kilometer je. So harga aku buka kat sini 2150. Siap surat custom. Jadi korang pasang engine ni boleh terus endorse. Tak perlu lagi surat sumpah ke semua benda yang leceh-leceh lah. So boleh endorse macam Afkat. So harga dia yang ni siap surat 2150 je. Okay, so sekarang ni jom kita beralih ke gearbox. So gearbox ni aku nak jual combo. Gearbox, clutch 8 inci, gear shifter ni dengan pedal, semua sekali combo 700. Mana yang nak convert daripada auto pergi manual, boleh ambil set ni. So gearbox, clutch cable, macam ni lah. Sekali dengan clutch. Okay, clutch boleh pakai lagi lah. Clutch 8 inci. Kalau mana yang nak beli flywheel saja pun boleh tahan juga harga dia. Ambil ni satu set balik boleh pasang je terus. Okay. So next kita beralih ke sunroof. Okay, sunroof Evo 7 aku nak jual 400 je. Complete. Dengan visor, cermin cun-cun. Okay. Ni dia punya kapet atas. Skru-skru semua. Lampu. Complete lah. Sekali dengan kulit-kulit dia ni. Cermin cun-cun lagi. Okay. So kita tengok dia punya kod. Kod dia MMC M284. Ni nak jual 400 je. Fit. Okay, cun-cun je. Next door trim. Dah siap balut. Yang ni nak jual 150. Okay. Complete sekali dengan dia punya ni lah. Barang-barang dia. Skru-skru dia apa. Dia punya poket-poket ni. Complete. Bagi free gift sekali dengan ni. Speaker ni. Jalan 150. Mana yang minat boleh screenshot. Screenshot. Lepas tu WhatsApp aku. Kita deal lah. Okay. Next kita beralih ke barang besar seterusnya. Ini set injection 4G92 tapi boleh PMP dekat 4G15. Sebelum ni aku pakai dekat 4G15 lah. Full set tank, wiring, distributor, thermostat housing, ECU, airflow, semua ni jalan 800 je. Balik boleh terus pasang. Okay, so ada barang-barang kecil lagi, sikit-sikit lagi ni. Okay. Pillar-pillar ni full set. Ambil 100. Screenshot. Dah siap balut cun-cun. Okay. Next kita beralih ke blower. Okay, blower cun-cun lagi. Ambil 50. Ni grill biru ni. Dah siap modi untuk lampu Wira. Tapi korang kena ikat-ikat sikit lah. Boleh masuk dekat Wira. Tak perlu tukar lampu. Yang ni ambil 50. Yang ni grey chrome ni jalanlah 20. Okay, condition macam ni lah. Lepas tu side mirror 50 je kiri kanan. So next compressor aircon 100 je. Screenshot, siapa cepat dia dapat. Lepas tu power steering pump ni ambil lah 30. Lepas tu ni soket ni selalu repot. Yang ni cun-cun lagi.
35 satu. Soket lampu belakang. Original. Satu 35. Dua 70. So, ni barang-barang yang kat depan ni. Ni je tinggal. Mana yang nak support boleh support lah. Mana yang berminat boleh PM. Harga murah-murah aja. So, ni tadi disk tadi dah review ke belum? Disk 1.5. Boleh masuk kancil. Modified. Baru cun. Kalau geng-geng 1.5 memang tak pandang lah ni disk ni kan. So, kita tengok ada barang sikit dekat belakang. Okay. So ni barang-barang dekat belakang. Ada sikit lagi. Dashboard ni ambil 100 complete. Lepas tu cermin belakang ni 50. Pintu kosong RM50 sekeping. Mana yang nak pintu kosong RM50 sekeping. Itu je lah barang-barang yang ada. Tak banyak dah. So, hari ni aku nak review barang-barang ni je. Mana yang minat boleh PM, screenshot. Kita deal harga lah. Harga macam yang dalam gambar ni lah. Mana yang nak nego sikit-sikit lagi tu boleh lah adjust sikit-sikit lagi kan. Barang-barang yang besar lah. Barang-barang kecil ni harga fit lah. Memang dah murah dah. Barang-barang besar ni adalah kalau boleh, kalau serius boleh lah sikit-sikit lagi kan. PM WhatsApp. Enjin ni kita nak lepas ni. Baru siap overhaul. Cun-cun lagi. Peminat boleh roger-roger.